Char kway teow dengan udang galah. Orang Bahau mesti dah familiar sangat dengan kedai ni kan? Hari tu Kak Faz singgah makan di salah satu pot makan yang sangat famous di Bahau, iaitu Kedai Hatta. Kalau korang datang sini, wajib order menu ni. Sebab rasa dia memang mantap sangat. Udang dia besar-besar dan sangat fresh. Dan kuah dia pula memang sedap. Selain tu, Kak Faz pun ada order menu main super di diorang, iaitu nasi lemak bunga telang rangka ayam dan nasi lemak bunga telang meatball. Untuk promo ni boleh tambah air signature diorang, iaitu kopi Hatta dan juga honey lemon atau peach tea dengan tambahan RM5 sahaja. Sambal nasi lemak dia memang padu. Cukup rasa manis, masin, pedas. Tapi taklah terlalu pedas dan sesuai untuk anak-anak. Rangka ayam dia pula rangup dan sangat sedap. Untuk budak-budak sesuai sangat ambil ni sebab ada meatball, ada fries, siap ada kuah black pepper lagi. Kedai dia pun luas, siap ada ruang indoor dan outdoor. Yang bagusnya, kat sini pun ada sediakan kemudahan surau untuk lelaki dan perempuan. Kalau korang nak bawa mak ayah, jangan risau tau. Sebab kat sini kawasan parking dia pun banyak dan boleh parking betul-betul depan kedai. Jadi kepada peminat char kway teow, jangan lupa check out Kedai Hatta.